Saya rasa macam macam ni ke kalau saya ada ayah. Alhamdulillah ada 3 pelajar di SMK Setapak Indah yang kita akan bantu hasil daripada dana wakalah. Nama abang Aslam, Damian, Khairi dengan Aina tahu tak? Korang disenaraikan ada rezeki dalam program Ikhlas Untukmu. Jadi pembayar zakat kita yang buat pembayaran zakat dengan kita ada wang amanah yang orang bagi kat kita ni untuk kita agihkan balik kepada yang memerlukan. Sebab abang rasa ilmu je yang mampu ubah kehidupan. Cuma dia punya syarat satu je, kena bagi komitmen. Kita akan bantu apa saja keperluan semasa yang adik-adik perlukan. Nama saya Nur Aina Alisha binti Ramli. Saya dari kelas 5 kompetitif. Sekolah rendah grade saya okey. Tapi bila saya masuk sekolah menengah, bila tak ada kawan tu grade saya macam terus jatuh. Saya rasa diorang tak nak kawan dengan saya sebab saya gemuk dulu. Pernah lah diorang ejek saya. Dia kata, kau macam saya ni, kenapa tak sapu dengan kertas pasir macam tu kan? Saya pernah kena ejek gemuk tu. Lepas tu bila saya ingat balik sekarang, benda tu jadi macam mengacau hidup saya. Saya kena tutup mata saya kena start fikir, kalau saya tak ada kat uni ni, semua benda ni saya takkan rasa. Macam tu. Jangan saya cakap tau, Aina jangan tinggal Sarawak, Aina jangan tinggal istighfar. Sebab itu sangkaan-sangkaan. Bila abang ingatkan kat saya solat, jangan lupa berzikir. Abang buatkan saya rasa macam macam ni ke kalau saya ada ayah. Sebab saya tak pernah rasa ada ayah macam ni. Saya start sekarang saya akan lawanlah perasaan malas tu, nak belajar betul-betul. Tu saya boleh betulkan balik kehidupan saya. Nama saya Muhammad Jamil Halmi Suandi. Saya kelas 4 Genius. Kata kekuatan tu untuk tengok ibu gembira. Ibu dah cerai dengan ayah. Waktu ibu kahwin dengan ayah tu, saya rasa untuk boleh bagi ibu bangga, buat ibu senang. Bila dengar ni rasa macam bersyukur sebab saya dapat bantuan daripada Ikhlas Untukmu. Betul-betul nak study, nak berjaya. Saya bernama Khairi Faris Effendi. Saya daripada kelas 5 Impresif. Masa sekolah saya rendah dulu, saya macam saya belajar sekejap, okey dah dapat. Sekarang ni makin lama, saya nampak saya punya effort untuk belajar tu mengurang. Start daripada ibu saya meninggal ni. Saya masuk form 1. Masa tu saya dekat asrama. Sampai dah mak saya tiba-tiba sakit. Balik tu saya selalu jumpa ibu, saya selalu peluk ibu. Minggu lepas tu, ibu pergi. Saya tak boleh nak berjanji pasal result saya mungkin akan cemerlang. Tapi saya mungkin berjanji yang saya akan cuba untuk berusaha. Skor semacam yang apa Ikhlas.com ni dah harapkan kepada saya. Terima kasih banyak dekat Ikhlas.com. Terima kasih Ikhlas Untukmu. Okey, alhamdulillah jiwa kita memang merasai dia punya ujian ni. Terima kasih kepada pembayar zakat melalui Ikhlas.com, di mana duit wakalah ni digunakan untuk program Ikhlas Untukmu sebab ilmu je yang boleh mengubah kehidupan.